Korang hari tu kita orang ada pergi kampung baru tau. Lepas tu tak tahu nak makan mana. Lepas tu tiba-tiba nampak ada satu warung ni ramai gila orang. So kita orang pun pergilah tengok-tengok dia jual burger. Murah-murah makanan dia. Burger dia semua murah-murah tau tak. So kita orang nak try something yang baru gitu. So korang boleh tengoklah kita orang order apa. Dia datang dengan bungkusan-bungkusan. Lepas tu budak ni tiba-tiba nanya, kenapa ni? Ayam. Ayam bunda, dia ramen, burger crispy ayam, sosis, RM15.90. Yang ni pula ada tila cheese. Harga RM8. Tak, sikit je. Dia menangis sebab dia tak nampak cheese. Cili dia pedas. Sikit je. Budak ni memang banyak soalan. Tak pedas kan? Sedap. Sedap tak? Ini crowd yang ada. Kita orang tak tahu, tak nampak pun. Tak nampak pun kedai ni. Tiba-tiba je ternampak. Okay, boleh keliling-keliling. Tengok KLCC. Ramai ya. Ini hari biasa. Okey dah, jom kita makan. Jom kita try. Ramen rasa biasalah kan. Macam mana nak makan? Ada toilet dalam ni. Dia rasa ada toilet satu. Kita ambil ayam crispy dia dulu.